Gold bar 5 gram dan 50 gram mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya, dalam simpanan, tuan-puan mesti letakkan maklumat kewangan yang ingin tuan-puan capai. Jadi antara 5 gram dan 50 gram, pilihan terbaik sebenarnya bergantung kepada maklumat tuan-puan sendiri. Jika maklumat tuan-puan adalah untuk tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit beli rumah, yang mana tuan-puan perlu buat bayaran sekaligus dengan jumlah yang besar, gold bar 50 gram adalah pilihan yang lebih sesuai untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan. Tetapi jika maklumat tuan-puan adalah untuk menggunakan wang yang sedikit, seperti simpanan dana kecemasan, tabung pendidikan anak-anak atau persaraan, gold bar 5 gram lebih sesuai kerana tuan-puan tidak perlu jual atau pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan emas serendah RM100 menggunakan akaun Gap, tuan-puan boleh kumpul gram emas sedikit demi sedikit sehingga capai gram emas yang tuan-puan nak, sama ada 5 gram ataupun 50 gram. Simpanan ni tiada komitmen dan tiada cas. Bagi yang sudah ada maklumat simpanan dan ingin menyimpan dalam bentuk emas fizikal, tuan-puan boleh sahaja terus klik link di bio. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.